rare, yang bukan biasa punya menu. Kat sini kita makan rusa, gulai lemak rusa dan juga anak goreng. Kat sini ini rumah kedah tau, jadi kita sulap dia tukar dan jadi restoran. Belakang tu dia ada gulai rusa. Kat sini lah dia orang menjual macam-macam menu lah. Ada nasi biryani, ada kalau nak makan kepala rusa, gulai kepala rusa atau kari kepala rusa tu kena pre-order tempat seminggu sebelum datang lah, sebelum kan kat sini. Lepas tu order dulu, datang lagi rusa tu makan kita lembut. Anak tu paling suka masak lebah juga. Nak cuba deh, boleh tunjuk ke masak lebah kita ni? Ada. Ni dengan nasi dia saja. Yang ni lauk saja. Oh. RM6.5. Ni nasi. Oh. Yang ni satu nasi. Ni nasi juga satu. Kan dua masak lebah. Jadilah goreng kunyit tu boleh kuih nasi putih kan? Tengok tu gulai dia pekat. Memang terasa pedas dia. Apa rempah dia memang cukup berasa. Daging dia bagi banyak. Lepas tu memang cukup lembut isi dia. Ada sambal dengan ulam juga. So yang ni anak goreng tu lambat sikit datang sebab kita orang lambat order. Jom jemput makan semua. Bismillah, makan dulu ya. Harga boleh tengok, saya tunjuk tadi kan menu dia kat situ, ada harga-harga dia kat situ. Nombor telefon pun ada saya tunjukkan tadi. Ni dah datang pun anak kita. Dia bagi nasi putih. Nasi putih ni boleh request per set. Anak goreng kunyit ni dia tak ada set nasi. Yang ni daging anak. Nampak dah. Padahal dulu masa dekat kampung banyak je bela anak tapi tak pernah makan sebab dah bela sendiri kan. Sayang nak makan. Sayang kat dia, tak sanggup nak makan. Sebab dah manja comel sangat kita orang. Tapi yang ni sedap punya daging dia. Cuma dia liat muka sebab anak kan dia suka melompat-lompat gitu. Agaknya lah. Dia tak ada bau apa pun. Rusa dengan anak, daging dia tak ada bau apa-apa. Rusa tu memang betul-betul lembut. Berapa kali dia cakap rusa tu lembut kan? Daging tu lembut. Lepas tu, macam biasalah dah siap habis makan. Yang jalan dulu pergi cari petai. Jauh-jauh pergi Tanjung Maling cari petai. Okey. Bismillah. Lebah juga. Nak cuba deh, boleh tunjuk ke masak lebah kita ni? Ada. Ni dengan nasi dia saja. Yang ni lauk saja. Oh. RM6.5. Ni nasi. Oh. Yang ni satu nasi. Ni nasi juga satu. Kan dua masak lebah. Jadilah goreng kunyit tu boleh kuih nasi putih kan? Wah, win. Soft dia ha. So, berapa dia? Berapa dia? 10. Cantik. Jadi ke mana? Masih jual. Jadi. Petai-petai RM10. Pilihlah. Elok mata dia rapat-rapat. Boleh tu, boleh. Siapa? Bawah dia pun siapa? Sama je. Baki yang ke pasar lagi. Lain sikit panas. Muda ke? Nak? Muda. Kilo 8 lah. Pilih. Baru. Muda. Lagi kertas. Ni muda.